Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey, jom. Ini masih cuti lagi. Hari Isnin masih cuti, masih cuti sekolah. Okey, jom kita pergi dekat-dekat. Bawa si bongsu ni mandi di laut Teluk Senangin. Bawa lagi tengok Teluk Senangin. Ada lagi tak kursi merah putih yang kita tengok yang diviralkan tu. Sebelum gerak kita isi minyak tu. Isi minyak di Petronas Batu Gajah. Pasal kita ada aircon settle, kita bubuh Petronas senang. Mana Malaysia? Oh, sibuk tu. Isi penuh 517 km. Ui, lari jauh. Lepas ni kita kena buat helak merah ni, pergi remat. Remat minyak sikit. Dapat 600 pun jadilah full tank. Ni bubur Perak. Baru titik gantung. Titik gantung. Saya datang di malam kelabu dengan gaya hidup tak pernah layu. Mesin berderu, jalanan membisu, harus merah penuh cerita baru. Lampu kota membantu di karya, karena hidup ini petualangan nyata. Kami melaju tanpa ragu-ragu, harus merah kami terbang di malam itu. Harus merah bawa mimpi yang lihat, tak ada yang bisa buat kami gentar. Aspal berbicara, kita satu suara. Harus merah, kita raja jalan raya. Jalan tinggi tak jadi penghalang, harus merah penuh dengan tantangan. Tak gentar melawan malam panjang, kami berlari secepat bayang. Letih datang kami takkan pulang, di balik setir kami merasa senang. Harus merah cerita tak pernah hilang, bersama dengannya hidupku meradang. Harus merah bawa mimpi yang lihat, tak ada yang bisa buat kami gentar. Aspal berbicara, kita satu suara. Harus merah, kita raja jalan raya. Harus merah bawa mimpi yang liar, tak ada yang bisa buat kami gentar. Aspal berbicara, kita satu suara. Harus merah, kita raja jalan raya. Kita raja jalan raja. Harus merah bawa mimpi yang liar, tak ada yang bisa buat kami gentar. Aspal berbicara, kita satu suara. Harus merah, kita raja jalan raya. Tak jadi penghalang, halus merah penuh dengan tantangan. Tak gentar melawan malam panjang, kami berlari secepat bayang. Hah? Oh, alhamdulillah dah sampai. Jom kita cari pot tu. Pusing punya cari. Last kita parking sebelah ni. Parking dekat ni. Terus mengalah ke laut. Dah, bawa pergi mandi. Ni selain baju.
Ombak kuat. Oh, kali ni ombak kuat. Ombak kuat kali ni. Oh. Oh. Aki duduk itu je. Ha. Sekejap ibu mai. Tahu? Oh. Mana nak buat? Nak buat yang tu lah. Ah. Nak buat yang tu lah. Ah, pergi je. Pergi je. Ah, pasal sebab apa? Teluk Senangin ni pantai dia bersih. Memang nampak tu. Tapi spot camping ujung sekali. Yang kita masuk mula-mula tadi. Ujung ni kita tak pernah tidur pun. Ada tandas jauh. Kalau ada tandas, insya-Allah sini pun boleh pot. Ujung sekali tu memang cantik tapi kotor dengan penuh dengan sampah. Tapi hari ni memang ombak kuat. Saya bawa si bosu kita tu pergi mandi dengan ibu dah. Chalet rapat terus dengan pantai. Buka pintu bilik terus laut. Berapa semalam tak pasti. Kita jalan ke tu. Jalan sampai ujung. Tinggal nak bosu kita dengan isteri nak main-main seperti tu. Kita jalan ke pantai Teluk Senangin. Ni lagi. Buka pintu bilik. Terus view pantai. Semalam berapa kita tak tahu. Kita hanya jalan lah. Mari jalan berhujung lah. Pantai Teluk Senangin ni memang bersih. Rasa memang nanti akan sekali kita camping kat sini lah. Tak pernah bermalam lagi di Teluk Senangin ni. Tengok ada orang pasang kemah hujung. Sebelum balik kita pergi tinjau-tinjau. Tandas tu buka sampai ke apa-apa. Kata nak berhubung dengan siapa supaya senang. Oh, memang bersih. Oh, kayak pasang nak sampai ni. Sampai ke pokok. Oh, sana ni teduh. Habis itulah ombak kuat kali ni dah. Oh, tengok pun takut. Petang kali ni kita tak buka. Corning tak buka, RTT pun tak buka. Bawa ayak untuk mandi bongsu. Mudah kali ni. Parking rapat dengan pantai. Senang pantau tu. Dah tak nak balik pula. Tak puan main ni. Jom nak sekarang. Okey. Tu tak puas lagi tu. Ibu dia cakap dah sejuk tu, tak puas lagi, tak nak air. Meluncur megah di jalan cerita blog Hilux merah. Jadi bicara kisah lasak penuh inspirasi. Setiap langkah penuh berarti.
okey dah, cukup. Buat rasa-rasa bawa anak kita yang Gonzo bagi mandi laut. Lama dia tak mandi laut, bagi mandi laut, puas puyun ibu dia bawa pergi mandi. Okey lah. Nanti kita akan set sehari lah, set tidur di Teluk Senangin dia. Hari ni nak balik, kita tengok ke depan tu ada orang tidur tak. Okey, yang mana dah like, share dan subscribe channel Elak Merah, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi like, share dan subscribe channel Elak Merah, channel yang tak seberapa ni. Okey, apa-apa ni, temu lagi di next video. Buat yang terbaik untuk yang terbaik. Assalamualaikum.